Bang, kenapa rasa gaji tak pernah cukup? Sebab Firdaus, setiap kali gaji Firdaus naikkan sekali Firdaus punya lifestyle. Ini kesilapan ramai orang. Bila income dia naik, lifestyle dia naik juga. So, dia sama je daripada dulu. Dulu dia macam ni, gaji dia macam ni, lifestyle dia macam ni. Lepas tu gaji dia naik, lifestyle dia naik. Gaji dia naik, lifestyle dia naik. So, you are not going anywhere. Jadi, rules dia, kita mesti kena ada kemampuan untuk menahan kepuasan sementara. Macam semalam saya cakap, guys, sebenarnya ada ramai orang tak perlu beli kereta lagi pun. Tapi ramai orang tak setuju. Ada ramai orang sebenarnya dia tak perlu ada kereta lagi pun. Sebenarnya, dia boleh guna public transport. Dia mungkin boleh naik Grab. Mungkin boleh naik basikal. Mungkin boleh naik motor. Tapi sebab apa? Sebab dia nak rasa dia sama macam orang lain. Dia rasa kalau dia tak ada kereta, dia tak style. Maka dia beli kereta. So now, gaji dia tadi, sekarang ni dah kena bayar 800 setiap bulan. Tadi dia ada extra 800 setiap bulan. Sekarang dia hilang 800 setiap bulan. Malah, 800 setiap bulan bayar kereta ni, dia datang sekali dengan komitmen. Minyak, tol, maintenance, road tax. Yang ni orang tak kira. Bila kau nak buat decision, beli kereta, beli rumah semua ni, dia datang sekali dengan kos-kos lain. Itu belum cerita yang gaji dia naik, dia overlap loan lama. Kalah Roberto Carlos.